Assalamualaikum YouTube. Berjumpa kita lagi di video seterusnya berkenaan dengan motor Suzuki V100 ni ataupun dengan nama penanya Dewi. Kalau tengok video sebelum ni, saya cuba start motor tu setelah bawa dekat Banting ni pada awal Januari 2025. Okey, untuk video yang sekarang ni, video yang korang tengah tengok ni adalah setahun setengah selepas video tu. 2026 dalam pertengahan bulan 5. Dia ditidurkan begitu lama. Macam saya beritahu dalam video sebelum ni, satu cabaran bagi saya untuk hidupkan balik Dewi ni, modal pun main peranan lah. Jadi, selepas tempoh setahun setengah tu, kali ni saya cuba hidupkan motor ni, memang susah nak hidup. Karburetor buka pasang pun tak hidup. Jadi, apa yang saya buat, boleh rujuk video ni. V100, sarung karburetor RS100, kabel throttle pun tak pasang lagi. Just naikkan dia punya slider tu, buka sikit lah. Mana slider tu buka sikit bagi udara masuk. Ni karburetor asal. Karburetor asal dah 2-3 kali dah overhaul, servis apa semua. Dia macam minyak untuk permulaan tu kita kena pancing dia. Kita kena pancing dekat sini petrol boleh hidup. Jadi senang cerita consider rosak consider rosak. Jadi kita cuba alternatif lain, sarung RS100. Kabel pun tak buat lagi apa-apa. Just kita masukkan minyak semua. Kita try start tengok. Try start dulu. Bismillah. Ini pakai Pilot original dia, Pilot 100. Minjet. Okey, ini minjet pakai minjet original karburetor ni 100. Semua Pilot lah. Pilot saya tukar. Ini Pilot asal dia 40. So pakai 25. Pakai 25. Ini pun minjet ada spare. Minjet ada spare ni. Okey, minyak habis. Ya, rasanya minyak habis. Minyak habis dah ni pukul kosong. Saya try buka je. Nampak? Dah buka pun minyak tak ada. Ni tutup. Oh, jatuh pula. Tutup buka ke sama je. Minyak tak ada. So minyak dah habis. Sebab banyak kali kita try sampai minyak habis. Betul lama tu. So ni dia punya function dah nampak macam okey. Cuma kita nak setting dia punya kabel throttle, setting angin semualah. Okey, untuk air hose carburetor dekat sini saya ada Chris punya dengan 125Z punya air hose. Jadi saya mungkin akan combine ataupun saya pakai salah satu lah untuk letak kat sini. Sini saya nak besarkan, besarkan sikit. Lepas tu mungkin masuk salah satu lah kat sini. Mungkin masuk ni dulu kot. Macam tu untuk sebagai tapak dia lah. Okey, lepas tu kita gunakan shoulder lah. Shoulder untuk kita korek kat sini.